benda je asal dari murid? Pemimpin yang hebat bukanlah yang mencari kuasa, tetapi yang sanggup memikul amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera seluruh warga sekolah. Saya, Muhammad Imam Hafiz bin Muhammad Suhaimi, merupakan calon ahli jawatan kuasa tertinggi Badan Kepimpinan Pengawas Sekolah bagi sesi 2026-2027. Saya hadir di sini bukan untuk mengejar jawatan, tetapi untuk berkhidmat, memimpin dan membawa perubahan yang positif. Sekiranya saya diberi kepercayaan oleh anda semua, saya berjanji akan melaksanakan perkara-perkara yang berikut. Pertama, saya akan menjadi pemimpin yang amanah, adil, berintegriti dalam setiap tugasan yang diamanahkan. Selain itu, saya akan sentiasa mendengar pandangan, cadangan serta suara murid supaya pendapat mereka sentiasa dihargai. Di samping itu, saya akan sentiasa memastikan semua badan kepimpinan bertugas dengan lebih profesional, berhemah dan sentiasa menghormati warga sekolah. Seterusnya, saya akan memastikan persekitaran sekolah yang lebih selamat, harmoni dan berdisiplin dengan kerjasama antara guru, pengawas dan murid. Dan akhir sekali, saya akan memimpin melalui teladan kerana saya percaya bahawa tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Sepanjang saya berada di SMK Sultan Tajul Arifin, saya telah diberi peluang untuk bergiat aktif dalam menyertai pelbagai program dan pertandingan. Bagi saya, setiap anugerah bukan sekadar satu kejayaan tetapi satu amanah untuk terus berusaha, berbakti dan memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama SMK Sultan Tajul Arifin. Saya percaya kejayaan sesebuah sekolah bukan dibina oleh seseorang pemimpin sahaja, tetapi melalui kerjasama seluruh warga sekolah. Jangan takut menegakkan kebenaran kerana seseorang pemimpin sejati memimpin dengan keberanian, bukan populariti. Dengan penuh rasa rendah hati, saya, Muhammad Imam Hafiz bin Muhammad Suhaimi dari kelas 4 teknologi memohon sokongan dan kepercayaan daripada anda semua. Undilah saya sebagai pemimpin yang akan memimpin dengan amanah, berkhidmat dengan ikhlas dan bertindak dengan integriti kerana satu umur anda membawa perubahan. Sekian, terima kasih. Bye. Sorry. Ada apa?